Bismillahirrahmanirrahim. I'lam annal mukallafina ma'muruna bil ma'rifati was salati was zakati was saumi wal haji. Ketahui olehmu bahwasanya sekalian mukallaf disuruh dengan mengenal Allah, mengerjakan sembahyang dan memberi zakat dan mengerjakan puasa dan mengerjakan haji. Bermula yang 5 itu ialah rukun Islam, seperti sabda Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin: syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa sawmi ramadana wa hajjal bait man istata'a ilaihi sabila. Yakni didirikan Islam itu atas 5 rukun. Pertama, mengucap 2 kalimat syahadah. Kedua, mendirikan sembahyang 5 waktu di dalam sehari semalam. Ketiga, memberi zakat jikalau sampai harta itu nisab dan tahunnya. Dan keempat, puasa pada bulan Ramadan 30 hari di dalam setahun. Dan kelima, mengerjakan haji ke Baitullah bagi orang yang puasa berjalan keduanya. Dan lagi akan datang kenyataan satu-satu bab masing-masing insya-Allah ta'ala. Buniyal Islamu ala khamsin. Yang pertama ini perintah i'lam, kalimat-kalimat amar. Wajib di atas yang mukallaf. Mukallafnya orang yang kabale akal. Apa yang perintah? Ma'muruna bil ma'rifatin. Geperintah bak kita yang madu bertaturi Allah. Hanjit han taturi Allah, menyuhana taturi Allah. Hana sah tak ibadah. La tasihul ibadah illa bima'rifatillah. Hana sah tak ibadat sedahulu kecuali bertaturi Allah. Taturi Allahnya adalah kon taturi lagi taturi tunggu jalan ke. Artinya taturi sifat-sifat yang nama Allah. Mesti tanya kalau buat dalam saya kan. Sifat-sifat yang wajib Allah, yang kemudian dengan sifat kamalan. Sifat kesempurnaan yang nama Allah punya tabila, anak ini tabila. Lu datang, jai datang. Sifat yang wajib Allah lupa lu. Dumna lu, hai dah itu. Cuma yang wajib kita yang mana 20 boh saja. 20 boh saja. Yang wajib ba Allah 20, yang mustahil ba Allah 20, yang wajib ba Nabi 20 lebih. Mengatakan 20 je. Pada yang lebih. Yang mustahil ba Nabi baru kali harus bak Nabi disambung, wajib bak Nabi sembah Allah. Kadang-kadang 50. Yang yang hubungan dengan kenapa yang hubungan dengan etiket 50? Berkun ti ulur pahajamun menyuhan dia etiket 50. Bui merego gebuk nama. Mana kalau kun bui ke merak. Merakkan kalau kun bui. Pakon sebab hanali waktu. Waktu bui hanali tu lah. Hanali waktu bui. Munyo tak kena biasa dalam waktu. Jauh waktu. Sudah bro. Asal untuk bui. Tambah lagi menyobrok bui. Dah anak di batasan menyobrok asal nak batas. Terus kurung-kurung nabab untuk pelihara asal. Untuk dapur untuk tali binatang saya maklum ke nabab untuk pelihara asal. Tapi untuk pelihara bui hana apa? Nyo kena pelihara bui tak apa. Kadang-kadang kalau kutukar kadang-kadang ke hiburan. Anjir dekat pelihara bui tapi punya tak pelihara saya
untuk memburu yang nabah. Yang kaya bila kun kana, baik kun lagi abu. Lorong kan lagi abu. Yang itu tentangnya nak kun kana lagi abu. Kau tahu anak pun hana apa kulit, pun hana apa kulit. Mami tak kun ni tanya dia hana jauh dia tu. Dah tunggu tak kaya mah. Lagi abu kan. Mami jadi lagi abu. Mabu jauh. Maka hana jauh dia punya. Biar kata-katanya baik kata-katanya nana, baik kata-katanya tu. Lebih-lebih mana. Mukah ke baik tak mukah, baik tak pernah makan. Pakar diri, munyo keadaban mari guna banu, munyo kun tungku merasa kumbang jauh. Aku merasa kumbang. Gupan tu dengan bahasa Aceh antara jampu ke bahasa Arab juga. Wala takun bila dikah wala dikah. Lakin takun bila dilun wahai sampai. Baik tak kun la pai kah melapai ke. Moyo tak kun timo hiku jut ka se. Jadi yo la min ang bi ke la pai kah, ang bi ke la pai ke. Ya mana? Kun dosa ya ke ada ban-ban amari. Kah ke anak sopan. Jadi nalinya tetap bersopan kembali. Jadi penolong tanya yang bahawa yang pertama itu bertaturi Allah. Sebab menyuhana taturi Allah ini hana tetap ibadat. Pakon lagi dia menung tak pegah mangat hak si kami. Baru je tak pegah mangat si kami bertaturi dia. Kami bertaturi si dia baru. Cuma tak pegah mangat hak siti muiti anda baju. Muiti anda taturi. Tak semua Allah punya salah-salah kalau lagi kapi cuma betul. Pakal lagi kapi cuma betul. Karena anak pun jadi menyuhana pun pada sama Allah Taala. Makut dalam juz syirik tengok tu. Pakal gara-gara hana pun bercampur dengan ketauhidan. Yang kedua istilahnya dengan tasawuf. Banyak tauhid dan fiqh. Yang hebohnya kewajiban di atas kita untuk tamarrah. Mana ilmu tauhid, ilmu tasawuf dan ilmu fiqh. Hanjir itu lampu, ubir ya lampu. Yang tanam. Tanaman bersapu ketan. Pagi ke pihak lampu, maka pun lampu. Utuh Tuhan. Karena lampu. Berarti karena lampu, kata pagi. Tanaman bersapu ketan, maka pagi. Tak pula tu tengok, karena lampu, karena pagi, karena tanaman. Yang baru je ke lampu. Lih tanah lampu, beraya lampu. Tak pula tanaman. Hana tak pagi mesti tak. Ubi na binatang. Madu kena. Dan madu. Hana faedah sih. Jadi, leh apa katanya mesti penting. Tanah, pagi, tanaman. Tauhid, tasawuf, fiqh. Yang hebohnya kewajiban dia itu untuk tamarrah. Cuma menurut lun, punya tauhid baik berat hati salah yang dia kena. Tak pegang kongkong dia tengok. Punya kita tengok kampung dengannya, kita tengok awam kata hai, na Tuhan kita Allah Taala na. Hai ke mana? Allah Taala na. Kita yang lama tengok, toh dari itu mana Allah Taala. Dari Allah Taala yang gunakan aku. Urang tengok kaji orang dari kamera hele tu pun yang baik ai Allah Taala na so baga aba baga yang salah yang tak kali yang dia nak jadi tu kurang karena orang kaji dia kau dari na Allah ku jala hai dari na Allah gunakan cuma nalur bukan dari Allah Taala menyuhana kepada Allah Taala panikah yang orang kaji dia hai menyenang kita menung toh dari Allah na'ala. Han mungkin terjadi alam Yohana irada Allah kepada Allah. Sebab ini berangkap apa yang akan terjadi di atas muka bumi mandum dalam irada Allah. Hana yang terjadi keroh hana. Mesti terjadi klep mata nya hana klep keroh ini. Tak klep mata turun pada ngok. Hai dia. Nyapak ha? Nah, duduk dia bah. Nah. Beli dua kan. Beli dua. Hai dia beli ni. Buka.
mata akan jadi nampak pada kau tertarik surau. Yang kadai duduk ni. Nyan nampak yang kata tarik kau tarik kerau. Iradah oleh Allah. Munyo orangnya betul nampak oleh Allah, orangnya ambil umur. Mata yang kada cakalan berpekala oleh Allah. Munyo hana berpekala oleh Allah, orangnya hana berpekala oleh, orangnya hana dosa oleh, naudzubillah. Menggerak babah bergerak oleh Allah, munyo hana bergerak oleh abah, orangnya hanya tergerak oleh. Menggerak kaki bergerak oleh Allah, orangnya sihat hana bergerak oleh Allah, kaki yang sihat. Ini kejap ni. Tak kalau bergerak nama. Mandung terjadi ada Allah terjadi. Yang kejut rencana kita yang tetap dia itu rencana Allah. Menyesuai antara rencana Allah dengan irada rencana kita yang baru tu. Kita yang ada rencana Allah Taala hana rencana hana tu. Yang kali yang rencana apa? Mau kali. Itu mau kali menyesuai antara rencana Allah irada Allah dengan rencana kita aku tu. Mana tak gagal. Ya mana. Jadi yang baik tak fikir dia tanya, bandum-bandumnya kejadian ada terjadi ke tak? Gerakan refleks, orang yang tak ada satu mau jalan tu. Tu grup mau jalan. Oh, halai punya. Yang buang lah. Yang buang Allah. Tu grup yang buang Allah Taala sini. Kata grup kerau dia. Grup cik Allah. Baik dari itu yang ada grup kerau. Yang kemaknya apa? Letak. Pasal letak. Yang refleks ah. Gerakan refleksnya yang nanti nak. Tu grup kerau dia tetap ada grup Allah hana terjadi baik-baik terjadi kerau. Dia traumati sehatnya malu-malu ada Allah ketukudi penuh pada kita. Yang kedua kita yang boleh lihat mencukuri nikmat Allah yang kau beri kepada kita. Lu datang nikmat yang kau beri oleh Allah menyuhana tak syukur yang berat hati saya. Berat pukulan. Lagi kita tanya dalam pikiran uragam wajib diuragam ku inyong lu napakah lahir napakah batin. Baik dia mana dalam pikiran kita mana? Sebab kita yang agamnya wajib membimbing urinong kita dan anak keluarga kita. Menyurinong kita yang haji itu yang sembahyang wajib pernah. Menyurinong kita yang hana itu mana junub wajib cak pugah cara mana junub. Menyurinong kita yang haji baca Quran wajib kubur puji baca Quran. Menyurinong kita yang hana itu hidup ke-50 wajib kita yang mana hidup ke-50. Dan minum je orang dia. Ya, menyurinong kan jangan nak faham mana leh. Yang kita mana dengan Kaglah dia. tam kawin juga awak dah kan kaglah tu. Mencak terkedi tam kawin dia urang yang hana tepu-tepu wajib datang kita yang untuk tak pernah pinang kita. Wajib bukan sunatnya. Oh, itu nanti pernah kerau. Draw hana kebudah atau Allah. Mudra macam kau macam tak ada lagi. Jo urinong, urus selasa api waktu. Apa buat? Bayar depan juga. Urus pokoknya nabut, urinong nabut. Kan? Yang pegah bak urinong betul-betul nyabut. Pakon, kewajiban kau nak tanya. Menyuhana tak mana dosa tu. Hal mati ni cikal dalam kitab-kitab ni. Nyan bantu matanya kekurangan bak kita yang agama. Ya. Itu agama nak fikir ada nama kata kana boleh ilmu. Kalau tak fikir napakah ni kaglah dengan Allah. Golong belah dengan Allah Taala. Tengok huru akhirat. Butanyong bak urinong, butanyong bak anu, butanyong pakon kah anak semaya. Ibdaleh butanyong. Ikan nyongkong lah nak ni kan. Aduh, mangan. Itanyong la Allah la hai pakah semayang tanyong. Ipu dalai ku tanyong hana depan. Ya Allah ya Rabbi, dan memang kalau lebih mengetahui ya Allah, nu tanyong sigo bak la kolun puro wana ku pernah walu. Katanya tu ucap dan tumpom dalam neraka. Tak ku tanyong bak anu tanyong hai pakon hana semayang kah pakon hana ku puasa pakon mana. Ya Allah aku dah lebih mengetahui ya Allah nu tanyong bak ya halul puro wana ku belu. Anglah Allah Taala tengok. Cuma menyebutnya hana tak buat kalau kata cak idong tengkat pada pengajian. Kata jo anu kata jo but. Anglah Allah Taala. Ni yang pada kau mana ada. Hana jo but anu pakon hana jua. Hana menjuai. Lebut pak semayang hana pukul semayang hana jua. Ai mungkin dia tak bawa apa dia. Ai ni untuk lain tu terlalu tak boleh
tu dia lah dua. Betul je pun hantu saya kan. Ayo fikir dia habis lah dong kan. Nya saboknya ayo fikir apa juga boleh. Yang dumbre itu yang ana kan ana ni kipan. Punya tu kan. Kemudian Nabi Mari Buniyal Islamu ala khamsin. Yang pertama syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Terbina Islam di atas 5 perkara. Terbina Islam di atas 5. Yang pertama syahadatu an la ilaha illallah. Syahadatu an la ilaha illallah, duduk saksi hanya Tuhan yang semua kecuali Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini kalian buat tulisan. Si dole mengucap mana? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ini hanya jemaah. Hanya ikatan antara syahadat tauhid dengan syahadat harus tambah awal yang ikrar awal yang penting. Tapi bukan yang penting awal yang wajib. Punya untuk dan ucap 2 kalimah syahadah pertama Islam wajib pakai awal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah tetap wajib pertama awal. Menyobak kamat pertama awal. Azan Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Baik pertama wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Baik pertama katanya. Anak katanya kayak kamu. Anak. Benar kan begini tuan buat merasa terima. Kan mana ada pegang mana dulu kan kebetulan tengok sejak pengunjung ke dia tengok aku dia bapak tu mana nak tengok mana lewat dia yang gue betul kan jangan tu makna orang dia tengok yang gue luar kan kadang orang kan dunia bapak tu juga belum namanya nak tengok orang kupas tengok papri dia so ni mau kumak sumber aja. Menyobak mengucap 2 kalimah syahadah mesti pakai awal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Itu tauhid untuk dalam Islam. Pikat antara syahadat tauhid dengan syahadat takaman. Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah ladum wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Anak sama. Anak saya lagi dalam hari. Yang baru asyhadu an la ilaha illallah, yang baru asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Jadi menyobak kamar na yaur kalau. Kemudian kamar kita nyo payah praktisi. Antara kamar dengan azan beda-beda. Disunatkan akan azan beraitu jihad. Ingat jihad. Sehingga dia tulak anak jauh. Nyung anu punya munculnya. Nyam nyung kata tulau anu punya dalam beliau. Hanya dari masulai itu utak ni lebih berat. Kemudian disunatkan akan kamat dengan jalan sihir. Wajah sihir tak kamat memadam bina meruluna. Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi tak kala dia urut kamat itu. Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Ubay azan. Cuma lapai beda dengan wajah kamat. Tapi azan hanya yang mana juga ya. Sini kan ada bom di pemerintah. Je tapi bubu tu legal bukan kadang Allahu akbar Allahu akbar
Asyhadu an la ilaha illallah. Bubur. Nyokot buat dia tak kamat. Allahu akbar, Allahu akbar. Bina kamat. Nyangka kamat itu. Azan lu. Ini sekali ada tempat. Dia bukan window. Kan tu dia bukan beda ada musuh. Negara pakai bubur pulma ni beda ada. Ni pun cakap ya musuh ni. Beda antara azan dengan kamat. Cuma beda pada time tu yang kesalahan. Yamaha geprek kamat, nyampe kamat kata tak boleh. Dia yang tahu bang. Kan Yamaha geprek kamat ada mana geprek Kanada. Kan tu sebab yang dia play azan. Dia cakap tujuan azan tu hul. Ada dijahit. Hanya tujuan azan. Tujuan azan tu hul. Tujuan kamatnya berarti kan tu pakai langsung tu. Cuma dia lupa ada tengok tengok. Munyo dia kali mugri. Tengok kadang-kadang mugri. Pakai dia hanya azan mugri. Nyan paling-paling kan azan pada minit dok ni sembahyang sunat you kalau mungkin 2 rakaat yang pui-pui. Ana kamat tu. Baik tak melaku. Lalu ulung mungkin yang melaku wabih dia mungkin. Nu pray kamu ba oleh di. Hai ke pun pray kamu ba oleh di ko mungkin. Jangan lagi pray kamu boleh di. Kai dia nu pray kamu ba oleh di panjang dah. Johan pray oh ya Muhammad panjang. Yang tak ikut nu pray kamu ba oleh di. Hang pray Nabi. Pandai pray Nabi mungkin. Pandai apa Nabi mungkin. Makin macam mak. Nu pray kamu boleh di je macam. Insya-Allah. Yang dia habisnya nu pray kamu ba oleh di. Apa-apa dia berapa. Tapi nyokol mughrib waktu paling singkat waktu mughrib. Sehingga malaikat Jibril situ betul dua kali juga sembahyang mughrib. Waktu dia penuh Nabi Muhammad untuk sembahyang hanya 2 kali betul. Menyeluruh 2 kali. Awal situ, akhir situ. Baru ke al-waktu ma baina hadaini. Waktu antara ini. Musuh contohnya musuh. Luhur apa? Puasa. Asa apa? Apa? Akhir luhur apa? Boleh 2 bulan dah. Dia put. Itu apa je tu? Mana tak boleh. Sama dengan mereka itu 2 kali. Betul ba puasa tu. Waktu tengok hana betul le puasa. Betul itu apa? Baik sama. Baru aku buat dia nyo. Mana puasa orwa oleh itu apa ni? Lepas boleh itu apa? Apa cukup dengan dalam mana Quran? Nyan naluah hotel. Tapi punya mughrib dia betul sila kabeh dia hanya 2 kali. Sama dengan kalau hotel mughrib cukup singkat. Pendapatlah idamlah pendapat jadi dengan pendapat kadim. Dua pendapat lain macam ni. Yang pertama adalah pendapat paling sempit hotel mughrib. Kau sempit mughrib. Begitu kaitan hotel mughrib tagan. Kadar azan pada minit dah boleh. Pada minit dah boleh. Mau minit. Kemudian ditanya tatuk aurat, tatuk baju dan pinggang pada aurat pada minit. 2 minit. 7 minit. Tatuk sembahyang pada minit. 5 minit pada wajib kasih 2 minit. Dan sembahyang yang pui-pui auto. Sembahyang mughrib 3 rakaat, sembahyang sunat 2 rakaat yang boleh. Pada wajib tak boleh 7 minit je ke? 15 minit je ke negara. Habis ni. Nyan menyatakan bak pendapatnya di bulan puasa sampai 2 waktu sembahyang. Patut itu dalam puasa. Pagi makan apa dia? Lebih dulu dia. Ada dia tapi rokok apa orang haram. Rokok sampai bulan puasa habis ya Allah ya Rabbi. Anyan baru jak pamnasa. Pada tu pamnasa. Azan. Only azan. Mereka mau boleh. Kabe hotel. Angkat ulapang dia ni tahu nak. Nyu yang paling leh yang kerja je kan. Menyu tajak ada kadang daerah buat ataupun di alam Saudi. Yang kan buat dia sekarang ke hidup ni. Bukan pasal duduk berumah dia. Ya ni. Allahu Akbar kan. Bukan pasal. EJB. Ipada berumah luar nak boleh pergi dia. Bayang tu. Hana tak boleh mengenai atau apa khabar. Nak bayang ni boleh bersama. Hanya baru yang baju yang kadang ada punya. Yang sebenarnya adanya ada namanya sembahyang mughrib. Sebenarnya menang dalam puasa. Kita ni kau menang.
Campur boleh. Ada punya bukan punya muktamah dah. Bin ia macam pun macam. Ia kopi, teh dingin, teh rupa-rupa dia. Rupa-rupa duduknya je betul. Baru lejak madrasah. Lejak madrasah, dua apa jaga api rokok dia. Baru atas buah bang. Habis hotel. Lahna pun dapat tahu tu selama belum gaduh syafaat yang merah. Belum gaduh syafaat yang merah barat yang macam maghrib. Yang kena pun dapat. Tapi kuat kana. Tapi kena pegang hana trek kacik. Nak kata? Jangan lewat kan. Ni kalau apa yang dia kata? Dosa masalah dia ni. Dosa dia pakon karena dapur tebit wadah di luar. Orang tak semayang di luar wadah. Mungkin kata nak di luar wadah dosa dia. Mas lu terluat dia buat masalah tu kan wajib. Sunat. Nak. Mana tu pun. Ni kita kata yang mana yang biasa dia oleh agam gum salawnya tu pelih hurung. Itu benar. Dia hanya hanjat dia kau tradisi katanya. Azannya untuk memanggil awal. Waktu hayya ala salah ni tu hemu jahat semayang. Kan? Ayat pada berangkat juga kan. Itu benar tu semayang. Semayang sunat berangkat. Mulai itu semayang. Ada tiap. Mau dia pakai jengum telawat tu. Ana urut. Ada kata ana tu urut lah dia. Dia dah lagu tapi baik boleh. Dia boleh baik. Kalau kemudian yang kedua ingat yang dulu. Yang pertama mana? Asyhadu an la ilaha illallah tamah tasak wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nyu boleh tolak dia kawan. Kan bat tauhid untuk ucap. Wajah tak kamat dan azan hanya pakai we. Sah. Hanya Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah hanya pakai wa asyhadu. Tetap Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pakai we ba azan ba kamat. Jangan pakai apa? Kalau pakai berarti kalau pakai ada apa ni? Baik harus pakai video klip budaya nak itu. Punya berkon hana tinggal kata buat ke mana? Ingat boleh buat. Yang kena boleh buat. Kata bu, kedua. Belum kesimpulan yang kedua. Wajib mak katanya, keluarga katanya, anak katanya, hubungan katanya, saudara katanya. Karab meninggal. Gebunan adalah ulun yang hadir mati. Ulun yang karab meninggal daripada sekarang memandang. Ini tidak kita tidak ucap dua kalimat syahadah. Yang kedua bak ulunnya kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu. Kemasjid mak lakinu mautakum bila ilaha illallah. Tak pernah dia kata ulun yang karab mati dengan kalimat La ilaha illallah. Yang benar cara mak katanya cerah katanya orang kampung katanya katuk kata perintah. Baik pula ja juga beriung berdua dengan macam baik nak kun hai bang nak kun baik si hai bang nomor tip baik si hana kun kena buat ja lagi katanya la ilaha illallah. Tak ada kau sebut kasih lu nak kasihnya kau berapa dong. Oh gua aku nak jawab dah ya. Tengok dah ya, aku jawab dah ya. Kena tertib dong. La ilaha illallah. Tak ada kau sebut piuh belum. Kau sebut piuh tu. La dong urang tu makul. Hang kun la ilaha illallah. Pakon tu makul benar. La ilaha. Kamu nya kau mati kafir. Nya tu makul laganya. Yang udah lagu. Nya urang pun han. Pakon pun ni. Oh takul la ilaha illallah. Takul dia takul la ilaha. Goh kata mungkin illallah kabirmu. Betul orang Islam, betul orang Islam. Nya hana masalahnya ni. Nya tertib dia pakon. Sebab orang takul dia hana Tuhan yang lu sembah. Goh lam takun kecuali Allah. Nya kam tipeklah dia kecuali Allah. Munya memang itu ada tertib la ilaha illallah hana Tuhan yang lu sembah dengan Allah hana. Nya kafir dia. Kafir Islam. Maka mungkin dikala Gusti kata tertib la ilaha illallah goh lam takun illallah sikana la tertibnya kecuali Allah. Contoh. Kaidah mau. Contoh.
Bila nyo hana pun. Nyo pun ada meja. Ada pun ada. Nyo pun. Aqua. Walaupun pada aqua. Tira. Pokoknya air mineral. Tak. Tak kena dia lukul. Musapu hana di atas meja ni. Dan lukul. Musapu hana atas mejanya kecuali iya. Gohlem lukul kecuali okey. Sikat ingat kelati. Musapu hana atas mejanya kecuali yang na adalah iya. Nyan ada hana nukun kecuali gohlem nukun kecuali cikawai sebutlah mati kecuali cikari hana mungkin ada kun hana sapu ada meja ngomong iya na sebab ia kana kawai na demikian juga dalam arti dia la ilaha illallah hana Tuhan yang melun sembah selain Allah gohlem takun selain Allah jika tinggal dalam arti selain Allah dalam arti itu la ilaha illallah la ilaha mau dia nyan ada ke la ilah mana ni hana Tuhan munjuk tu kepada Tuhan han pakon sebab gohlem talapai illallah kalau sebut dalam arti itu kecuali Allah kecuali yang ketiga pura tiplah ulun karam mati la ilaha illallah baik makut dia ke karena kita takut engkai dia mengejak lalu Tuhan Allah berarti Allah dia berarti Allah Rabbi dia oh takun je kan takun tapi hanya tamang dalam hadis man akhira kalam la ilaha illallah dakhalal jannah orang yang akhir dari kalimah la ilaha illallah yang orangnya asal juga takun tu Allah kan akhir kalam la ilaha illallah dalam hadis man akhir kalam orang yang akhir kalam kalimah la ilaha illallah kecuali man akhir kalam Allah betul dalam hadis man akhir kalam la ilaha illallah tentang yang akhir kalam kalimah la ilaha illallah yang orangnya tambang surga yang kedua perhati dahulu la ilaha illallah ini perhati dulu baik tak perhati Nabi Tamah Muhammad Rasulullah nak kata mah bingung dah tu lah. Ya Allah. Apa yang nak bingung? Nyan baulu mati. Baulu mati. Menyuruh mati, hantar mati nyan. Yang mereka kena bukan apa? Ada tekuk punya. Nyan mana? Sebab orang yang karam nak. Punya kun. Nak kun mak, jauh nak kun mak. Oh ya. Nak mati bang, kelam mati bang. Nyan lagi yang orangnya. Tersebut Musuh kelam. Dan itanya hotel kali meninggal orang yang meninggal. Nyan bujur dan mulut yang mati. Bujur dan tena nyoyo. Orang yang selamat iman kepada Allah, dia punya hati, dia punya sangka orang yang meninggal. Tapi kali nak sesuatu yang bro, bak orang yang matinya, baik pegah apa? Wajib som menyona ayat bak mani. Menyona pegah, yang ini akan melarat do. Menyona pegah ayat orang yang mati, han mati je dia katanya nyogah lem berbuka ayat itu oleh Allah lagi buka ayat do. Maka banci mah, nak sesuatu yang ayat som je. Yang keban nak jak bak longko bak orang meninggal, nah keban jerok bila Allah. Tapi sebalik menyatakan orang yang meninggalnya narasaga. Mereka kering. Cuma ni bahagian tadi. Yang ni pegah-pegah. Oh mak. Dunjak bak janda meninggal tu. Lagi anak tu. Yang dia pegah-pegah. Oh. Menyatakan munda nak jak pegah-pegah. Oh bro, lalu yang pegah-pegah yang som. Yang dia som tu nya. Hang pegah-pegah. Hanjit dan pegah, munyo, kayak keadaan. Yang betul lah. Betul tu. Dia kata badan. Nabi tu baru bilang Alhamdulillah. Ai ulun buya kau ulun buya. Ulun bu ulun yang cai dia ulun enggak belum ya. Apa? Lagi kamu kan awak ni kecil.
Oh pandai. Apa ada mangkuk tu? Gutanya perkun yang jak buatnya madunggut. Madunggut. Yang kai kuih kodrah madunggut. Pakau ni. Sebab ulunggutnya ulung yang minta elemennya ulung adalah pahala syahid yang ambil umur. Habis umur dalam buatnya balik syahid. Nyo dia tahu habis umur 4 bulan. Habis balik kodrah. Habis umur dalam keadaan syahid. Ulung yang mati dalam keadaan buat pahala syahid. Ulung yang pahala syahid asal siapa? Ganjak anak mana? Ya, nyuja anak mana pahala anak mana. Betul. Dia lenyong. Oh, yang mana? Hai bedu ilmu tu ngabul. Betul. Punya kelah tu, punya kelah. Dah. Hang ko jai dia dia mana. Dia ko jai dia mau kena kelah dia. Pilih ke awalnya. Allah Akbar, Allah Akbar. Biar ada kata. Rupi. Rupi. Berarti itu dia siap 15 botol gitu. 15 botol. Mana tu yang berapa? Kena kita dulu. Ha? Dah berapa dari 15? Itu 15 botolnya 15 botol. Yang kanan 15 botol. Ha? Oh, dulu buat mengandung 15. Oh, Itu nak ini. Yang boleh tak tinggal kita. Jangan buat. Tak boleh pada. Kita ada pada Malaysia tapi Ada berapa? Menyokol 15 12. benar lebih. 15. Antara 15 dan 12 daripada belum ini. Nyo kau dah kecil lagi apa? Manduk nak cek dalam dulu. Bayar berapa ni? Kau cium. Dia kau dua dah. Bayar oleh Ibu. Mabul main apa? Nakak ada kan? Lembang yang wai-wai pun buat dia. Ada lumayan, ada kota, ada pulau. Mungkin nyoga gar dari rumah, anjir. Ada dua ketemuan. Kau nyantu ni orang. Ada yang bermain. Baik dia pegah gol guna kena semaya. Cuma yang tengok dia betul dia pegah golnya pegah apa bian. Mesti urang kampung ni mati. Mesti jamaah lagi yang mati. Jamaah pengajian. Nyan kan nyan untuk darahkan si begot berhambat kan. Nyu anak muda yang kagau Allah. Di malam Sabtu nak guru. Nyu urang Tuhan nyu yang kagau Allah. Di malam Sabtu kan nak gebut. Urang buat gepegah Nabi nya nak masuk surga. Lun tanya badal wahai saudara lu memandum. Nyu jenazahnya yang kagau Allah kanyu urang god. Yang tidak tanya. God jujur dalam ni. Pada kagaknya kanyu masuk surga nyu amin di malaikat. Nyu semayang ana. Di puasa ana. Ibu zakut ana. Imanu marah dia mujudi siapa nak mati opolosi baju hidup besar pak uwo baju ada mau ha uwo kan ada kai dia manyetnya kanya grot apa nengok dia pergi ulu ulu tu je kana god dia angkungon ke malaikat tulis ke malaikat anak enggak belum ni baik dia kunci dia nyo manyetnya kanya sonaka baik ini di rumput dia. Mama cik pada kenapa dia? Apa lagi kalau? Baik mungkin dia mana? Apa lagi macam? Mat paling-paling apakah dia orang mukmin apabila meninggal masuk syurga. Yang dan berah orang yang jauh apabila mati masuk syurga. Orang yang nak kubur ibadah yang apabila mati masuk syurga. Lain baik buah lain tak habis. Mana? Pakai buah yang lupa. Kadang-kadang orang yang model-modelnya waktu yang karap sakratul maut nah gitu mentobat. Nah yang modelnya. Anak ada puji orang mentobat, mana tu mentobat.
Mah biasa. Urang taubatnya urang nabi. Menyu hana gebut ke baca lang taubat, macam hana tong cara taubat. Untuk apa dan taubat? Nyangka kan? Karena kesimpulan berarti cara mengucap 2 kalimat syahadah. Yang pertama kita ucap 2 kalimat syahadah untuk mengucap 2 kalimat syahadah mesti pakai menyoba azan baik dan pakai dan menyerta perhati urang tetap kalimat la ilaha illallah. Tajak lewat la ilaha illallah. Mana cara berarti supaya aku tak terkedi ketemu berarti menyamati tambung surga. Jadi bah sama dia bah. Nanti la ilaha illallah. Bakti dunia Muhammad Rasulullah. Bak kita sama. Bakti dunia Muhammad Rasulullah. Je, tapi anti kabih kan? Anti kabih la ilaha illallah anan sama kecuali Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Je. Mabak ujung ni sebab mana dia mati sama dia la ilaha illallah la ilaha illallah bau ujung ni kena la ilaha illallah sama Muhammadur Rasulullah. Nah yang kampung empat jamaah je ya lo. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kekasih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wah, ya je. Teman dia goi kan dia Muhammadur Rasulullah. Yang bagi ada la ilaha illallah Rasulullah kalimat harian apa ya tu? Yang lebih banyak doa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatun haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin bi rahmatillahi wa karamih. Ini jadi banyak aku adanya. Apa? Ya. Jadi lalu baca apa kan? Bak taboh dia membaca bahwa mungkin kayu ahli azan tamu doa makbul antara azan dengan iqamah doa dia makbul. Yang paling penting hadisnya apa hadis? Sahih pada itu. Menyu hadis badung sahih ni. Menyu hadis si sahih ni. Menyu kan hadis si palsu. Ada menyu palsu nak kan hadis. Persoalan ni apakah hadis ada pun maudhu' yang ada hadis. Pun hadis maudhu' bukan hadis maudhu'. Yang adalah mengkalau dalam kitab-kitab cim tulis. Apa sunat yang katanya tamu doa antara azan dan qamat. Antara azan dan qamatnya makbul doa. Ya, benar. Kategori hadisnya alhamdulillah hadis dalam kitab tulis antara azan dan qamat makbul doa. Ilmu doa makbul bila Allah. Antara khutbah ba'du khutbahnya makbul doa. Bamban jerayanya makbul doa. Persoalan ni, kena persoalan ni. Kahit dalam doa hala gua makbul. Kan? Kuci ke berah makbul doa, hana la gua terima, kau nak sekali. Kau nak hana terima doa, doa salah baca-baca. Maka kalau lo makbul doanya lu syarat. Makanan yang terpaju baik harum, tempat duduknya baik najis. Makanan yang terpaju begot, hati begot, ikhlas, punya dalam doa begot Allah baru makbul. Kau sekedar online macam punya sekedar macam mengatakan antara azan kemat makbul doa. Ya Allah lebih ilmu masjid berkaya, nak dia kaya ulun. Dan apa kaya ulun tu ada lagi masjid tu. Ya Allah mungkin tu ke boleh tu ke jam dia boleh ke ada lagi ulun boleh. Ada lagi ulun masaknya. Yang penting yang kena bukan mana. Walaupun kadang doa itu ada kami cakap doa, ad-du'a'u ibadah. Ya. Ad-du'a'u ibadah. Doanya ibadah. Yang ketiga baik putus sahabat dalam doa. Wajah dalam doanya berlaku ahana terima doa yang kita mintanya adalah jika ibadat. Jika mana jika pun usaha jika tamah darjat itu dalam doa. Cuma pakan cid urang doa hang terima dan doa antara lain. Lu pegang dalam Al-Quran, lu pegang dalam hadis, tanya Allah Taala lagi atas kita. Untuk contoh mana? Ini contoh. Nyo 2 roti buka penek. Baik ni. 2 roti buka penek. Itu mau penek 5 ratus. Contoh. Urang daftar 5,000 bayar.
Itu lima tu. Yang pendaftar 5,000 tu. Entah. Tadu kita nyo bagi pangnya tu, kadut ni pegang-pegang baru. Baru dah. Hau lihat ni. Ada ni. Lunjak macam tu pun. Dia ikut lewat di kanan. Kita ubah kalau lewat di kanan. Bukan ni lewat, bukan dia lewat. Kalau dia mau habis memang dom yang dah kalau lewat di kanan. Karena dia ikut kali ni nya. Gua dia ikut dia kada ikut. Lewat di kanan, betul kanan ni kumpulan ni. Kita kagam kedua cah lewat, buhnya lewat kubur kena. Maka sakitnya. Jangan kata lewat insya-Allah. InsyaAllah lewat. Yakin you. Menggedak lewat tu. Bahaya tapi hati. Hati dia ke babat lewat tapi hati hal. Yang tu sini orang hati hal. Tapi tak boleh lewat ni. Mana pikul. Coba hati. Oh, ya coba lagi nak. Nah, yang telang ni dah. Nah, telang ni kau dia melabu. Nah, yang Jakarta aja. Nah, yang kau Medan. Kau saja. Ya coba Medan. Lewat ke kanan. Oh, ini kalau lewat ke kanan kau buat kau ni. Maka kanan pun Allah Taala lagi datang tengok lagi yang kau. Kau pulang dari ni bah, angkat dia kerja berapa kita. Hana apa nama ada. Kan keyakinan dia kan jelas lewat jembu. Hana tak kau mana jelas dia. Hana tak jelas. Orang dia dia ikut dia bakal insya-Allah. Lewat. Insya-Allah lewat. Ya mana ni. Bakal. Hana dia ada ikut dia nampak dia lewat di tangan. Uti teh gua. Oh, yang kaya macamnya. Ada gua anak puja ni dia. Yung kata teh pun, yung kata ikut berkebit-kebit. Keyakinan berlewat insya-Allah. Yakin. Tapi kalau dia hendak lewat, hendak masalahnya kaji doa khusyuk saja. Dan doa khusyuk kan Allah Taala. Jumpa dia. Oh, hendak terima cip nyana god bagnya. Kepul kemah lu terima. Nasihat kerja ke pejabat, lewat ke gedrok. Anda gedrok ke poh dalam kepul mah. Oh, berarti itu ada betul. Dah ulung kan jelas lewat, nanti berapa kuat cewek ulama kan jelas lewat, ana ulung. Itu pun dia ulama. Oh, nanti yang kucing kamu. Yang keabangan dong. Itu dia yakin dah lewat. Lewat. Yang kayak kita lewat Allah. Lewat. Yakinan lewat ini mengenal dia ada yakin lewat. Dia lewat tu. Bungong. Oi, ke bungong. Ye. Itu mana? Itu. Kena. Kan dia yang belum boleh ambil dia aja. Oh, ya betul. Kena. Kalau yang pertama apa? Mengucap 2 kalimat syahadah. Mudah-mudahan ada yang pertama yang mengucap 2 kalimat syahadah, ya Allah ya Rabbi, udip kamu dalam kalimat syahadah, mati kamu bermati dalam kalimat syahadah. Udip kamu dalam kalimat la ilaha illallah, mati kamu ya Allah bermati dalam kalimat la ilaha illallah. Amin. Kalau dia iman, mesti iman memang dia. Ya. Dan si la ilaha iman. Dan syahadah iman sih. Udip kamu dalam iman, mati kamu ya Allah mati dalam iman. Abah. Jadi sebab perkara ulun mate atau obemu ada iman. Perkara bukan sebab. Letak sebab antara lain urang hana semayang tak ada iman. Hana puasa yang pandang dan termasuk dalam urang kegagap, urang fitnah kau. Urang yang fitnah kau, urang yang bergalak tak fitnah kau, urang yang galak tak kegagap, nyan mati hang selama iman. Bercabut iman dia Allah. Urang murka rumah. Hana tak rumah, hana tak yang dikhawatirkan. Dia tak sebab yang dikhawatirkan mati hang selama iman. Bercabut iman dia Allah. Urang hana yakin ke rezeki Allah Taala beri.
Nanu lebo, hande je anu padaya temaput hana rezeki tengok, bercabut iman lo dia mati itu. Pakon, hana je anu babut hana pakon hana rezeki tengok. Temana ragu dan rezeki Allah. Hana masa depan. Ada hana masa depan ni pakon. Pancaran ni boy. Itu masa depan ni. Masa depan kalau nak tu ila Allah Muhammad. Menyudah periksa contoh sebab penyebab huruf yang dalam iman lu dah tak huruf yang dalam iman antara lain yang kehidupan tak kegugap tak kejinah kok tak kegugap dalam kepala semua yang ada apa lagi ini dia siapa yang pindah ke apa ya ai pindah dan kedua dia lu tentu yang mana oh nak kedua ni lah mana tu nak nak kok mana tu nak gantung nak kok mana tu nak jadi bunyi ke tahu ada dah nak gantung yang bunyi ke tahu dah nak ha yang video dulu kau jadi kerja kerja nak kau dah kerja nak bunyi ke tahu betul tu apa kau dia cek apa naik ke dia lalu bulan tido wali Allah ya geblo bokai bokimon geblo bokimon sabo mo wade to urumo gepla leuri nang baju kebutan tabu bunga kali inong bunga tungkunya ke jam dah kabi mau pep bunga bertanya yang bunga yang ketawa aja katanya ada bunga macam-macam ketawa bunga pua bunga kurung makan pua bunga kurung pula bertanya pua bunga kurung pula yang cepet rinongnya nyok bunga kali dia kata bunga bengih kurung muka, bengih kurung pula, bengih kurung dah. Menyo bengih kurung muka, hana kurung muka yang keluar dari rumah. Tetap berusahakan di kurung muka yang got dengan dia maju. Menyo bengih kurung yang pula, hana kurung pula ke banjaran tanamannya berubah. Berusahakan gubu baja bergot. Menyo bengih kurung dah, kurung lentu. Hana lentu yang tak blok kinong yang hana got. Kabeh ke soci bengih kurung pegat Potimon. Teman-teman bengih kurung pegat Potimon yang ke bengih ke Allah dosa kata tobat Allah. Yang nak jalan lihat dulu. Beda moya. Yang biar aku dia bawa ke. Mahal dia tetap bincang dia kalau bengih negara adanya. Cuma itu biasa mana. Menyo nikmat bagi Allah yang lihat tu alhamdulillah. Punya hana gebri mana hana tak alhamdulillah adanya. Udah tamam gebri ada Allah, hana gebri ada Allah ni. Mesti dah ubri dia. Jadi kadang-kadang dia ada demo sini. Alhamdulillah lega dah. Dia teruk kena kampung, kalau dia komen dah. Masya-Allah alhamdulillah. Tajak di rumah, anak mana pergi balu abah macam. Musabah pergi hanakom. Alhamdulillah itu. Tak rumah indong sihat walafiat dah. Alhamdulillah. Oh tengok lah ilam tak ada ubi kamu tidur mau apa? ada benar. Oh itu kena rumah kamu tidur kami. Oh dah jauh ke rumah hana di mana kayak berjalan terapai. Dari rumah kamu tidur kafe lah pergi lagi. Ini yang tengok boleh pak ini. Kamu tidur mau kamu yang hana pergi lagi dari kafe. Lepas ni, mana jalannya? Punya istilah utanya mana biasa menyulaba tak imro menyuruh ratau na buka betul lu punya punya kali pahala lu kalau tanya Alaba rezeki mungkin dia udah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits nikmat yang lebih Allah bukan Cukup dia ke marunya tunggu laju. Orangnya ada laju macam kami macam mana? Ikut lebih banyak lo. Itu kami macam ikut rumah ay. Pada minggu kami dia pada minggu rumah gua. Kau mana? Bukan yang lebih dari Allah terima. Menyuhana tak terima. Nanti bagi Allah kepada Allah. Dia mau jangan cukup yang lebih dari Allah. Pun cukuri.
Kedua, mendirikan sembahyang 5 waktu di dalam sehari semalam. Ini adalah terbina Islam, bunyian Islam. Finan terbina Islam bak mengucap 2 kalimah syahadat. Yang kedua bak salat suruh semalam di membawa dia. Awalu ma yuhasib. Yang paling awal dipersoalkan oleh Allah Taala urus akhirat ini adalah sembahyang. Nampak kenapa? Tak. Menyut tapi cara abah sembahyang malamnya lupa luah. Waktu kun mendirikan sembahyang bukan langsung sembahyang. Buta turi le tanya cara tu sembahyang Pak Bu. Buta turi ia ni pun. Ia yang cara mensuci mumpung le. Pakon sebab itu tergantung dia siapa. Pun le berketua ia. Ia yang tidak mensuci pun ia. Gua bagi kepada 7 macam. Banyak 7 kan? Ha. Menyut apa singkat, ia yang betul lah 2 macam. Punya nama singkat. Ia yang jitru dari langit. Ia yang tibik babumu. Nyata tapi dengar orang yang bernama. Menyutak singkat 2 bau. Ia yang jitru dari langit dan ia yang tibik babumu. Nyata berkata lah. Yang tibik babumu tau. Ia daun, ia keruang, ia mon, ia mata, nyanyi ia mata. Tak cok ia mata bergalau kampung sedemong tak boleh mai tak tu teman haji mata cara ia wujud kena buka mai cara menyo nak cara hana wujud nak you oh ya kalau hana kalau you kalau kata pinang lepon ujuri ada punya kalau dia macam-macam dia. Dia kayak burung mana tu yang mana tak ada. Ia caranya dia ujur ni. Ini apa? Nak kena lepas kan? Fungsi langsung maju. Punya dia pun fungsi dah pun nak turun. Dia turun. Dia ada milan dekat grup kampung dan teman dia bang. Oh je, punya. Dia hana tak ada. Belum dalam dia dulu. Dia apa ada buku dia kata tu kan. Tak ada. Tak ada dia. Ai tak ada dia. Dia ada nama kata nama yang boleh dia. Kata dia. Hukum sedekah daripada orang berdosa judi orang pemabuk dan kadang tu bukan sampai nak apa yang dia tapi sedekah dia sedekah benda yang haram mana sah sedekah. Dia lah. Haji mahal. Dan haram terima. Bila ada pun haram terima. Benda hanya haram pahala ni. Dia pun dia pahala. Menyuat aja nak je tapi mungkin ada pun. Nyuruh Islam yang juk ada pun sipeng sabu-sabu. Hanya terima. Isi ada mau haram baju. Haram. Itu yang kadang-kadang ada ya, memang ni bukan hanya ada pula hanya masalah, bukan. Ini mana untuk kita punya jimukat pinai, sabu pinai dah. Kalau lima semuanya berarti kalau ada bukan cuma ni kayak semua apa pun dia. Kalau bukan, ni kan hanya pula yang na. Nyantok bandar sabu, nyantok boleh. Kau ni semua, jangan kita yang harus tu. Bahkan kalau ada punya ada unik benda harus. Cuma ini nak pula omorong piang, sampai yang piang. Sabu-sabu bina, sabi laut bina, sabi udah. Bukan lebih. Oh udah sabi bina. Kan? Sabi aku bina, nyampai cok bayang ke hadapan, nyajut aja. Nam sana kira ayo tadi dia. Nyo kau cik nyantok buat ini, anak lain. Ikau ni harus ya, hidup bayang harus terima. Nanti aku sedekah, anak pada cari sedekah. Lagi itu kau tak ada bundang ya. Kita pun boleh ke Cina, jawabkan, ayo sedekah ayo. Itu berarti yang kau rok, berarti. Aku pun kau dah punya. Dia bawa, dulu dia bawa bang. Ni tak perlu bang dah. Mang kau aja, kau dah pun. Ini dia dia bang. Ada tu tu dia papan itu ni. Dia betul. Ya betul. Betul ni, tenang betul. Nah juga. Tak. Jadi kembali kepada salat. Jadi waktu aku hendak sembahyang menoleh bahi.
Waktu kalau tak kata turi bahaya, baru tak kembali cara tunai sembahyang. Kembalilah kepada bersuci tubuh. Kepada tubuh dia bersuci daripada hadas lahir, bersuci daripada hadas su. Berdua pun hadas hubud bersuci, hadas lahir bersuci. Ini baru tetamu dalam bab sembahyang. Pada dalam sembahyang pakaian bersuci, kupiah bersuci, baju bersuci, musalla bersuci, mandu bersuci. Sebabnya adalah aturan daripada ibadah kepada Allah. Mahajid lagi. Piah jadi bang lagi piah dengan bela bang. Kalau tak kau mana ada depo gitu tu. Jadi kau ni kadang-kadang kau baik mana? Ya. Dia kadang-kadang Mana berapa bang orang tu. Apa? kan sipah tu ni. Sipah. Tengok tiga. Dia dia kuah pun jalan. Bang bela apa juga bang. Belum. Kayak mana? Ali gua kena bang mentong nah lah tu puat pan ni dong. Dia makuknya kalau nama nak dia kalau nak dia nak. Okey, belum ikut. Dia mana nak dia tak. Nyo ni pa yung primong pan lalu kuning aja. Nyupah tu maya. Kak. Dah sembahyang tu. Yang tengok apabila tetap sembahyang, yang itu tenang jiwa. Tenang jiwa tu. Nak ibadah. Hana ada ibadah nak harta lu lupa lu tapi hana sembahyang, hana tenang jiwa. Hana tenang jiwa, menaikkan hana tenang jiwa. Orang yang nak sembahyang, orang yang tetap ketenangan jiwa. Jadi tenang jiwanya kan bak lepeng. Tenang jiwanya kan bak raya rumah. Tenang jiwanya kan bak le pakaian. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Buta tekua dia kata atas sebut nama Allah, berzikir kepada Allah yang tenang jiwa katanya. Sebab ni kita fikir dia buat ketenangan pada kala dia tanya kan. Minta mantung ulayuk susah dia. Sayang mantung ulayuk ni. Cak mantung tak ada sebab kasuh hantu ni hari. Tetap ipo ni. Yang mengapa ini? Ada tu mantung buat pisang ada. Dan mengantung tu ulayuk ni mantung hantu ni. Beda-beda ketenangan ulayuk beda. Ni punggung mentong hana ngepi dah bah. Apa nak? Roe. Agak jauh dah kau. Jadi gantung tu ulayuk. Lek roe. Jadi waktu balik pun oleh roe. Berarti urung nyuka urung nak mantung ni. Ini betul ke jadi apa punya? Dah mahal ni. Ya. Ya. Kayak poin dia ni. Kau berarti mantungnya hana punggung ni. Anak engkau. Jadi waktu itu ulayuk. Bayar punggung dia waktu. Yang mana tu ke tu ah? Kan ni boleh. Jadi mantung kau ulayuk ni. Ulayuk punggung waktu. Punggung waktu mana? Jadi ni balik mana? Thay cái cái của rồi vậy. Được thêm luôn. Macam ni dah dekat mantung. Dekat mantung. Yang apa akan mesti tanya sebab tak hiu tu. Wadah lah anak tak tem tu kan. Tem tu apa jum. Adapun nak tak tem sekilat. Tepik lom tu ada sengaja. Nhân taksir dia. Menyukai jaganya taksir ke. Ji menyukai jaga tubuh beda pedi. Minta pedi tetap hanya gali. Sebab nikmat yang paling cepat yang ketemu. Nikmat yang paling bagah dia kan. Untuk tak pohua, tapi siapa yang kat tubuh. Yang kerja nikmatnya kan paling bagah nikmat. Kesenangan paling bagah. Tapi menyuap begitu jaga tubuh. Mudah baju punya tapi kan hanya gali je. Orang hanya gali terkesan kalau jaga tubuhnya dosa lain. Berat dosa. Baru hanya sah kebit hanya terhei. Cina sabuh-sabuh dia apa? Hei anak makan punya hanya dia. Tapi biasa kebanyakan kan cina rumput ada tubuh. Dia kalau ada tulat tak jaga ya makan hei dia bodoh. Dia nyok ke sini rata-rata orang adalah lu tak orang buat dengai buat tubuh. Bak gupit pura-pura pit tengok tu. Dosa lain. Dosa lain. Itu nama itu tapi nyan model-modelnya wajib qada segera. Dia wadah sembahyang tak tadi kata. Tetap ni qada. Nyan wajib segera. Ini kan sembahyang qada dua.
Nak yang wajib segera, nak yang hana wajib segera. Tertinggal semayang tak sengaja. Contoh sengaja dua macam. Yang pertama ulun jauh belang. Kalau ketuanya kan siasa kat dalam. Gebetuk ke macam tu? Gemukoh gebetuk ke macam-macam awal rumah? Benar. Kai tamu macam ni. Nyan dosa besar, nyan urangnya wajib kata segera. Apa? Wajib maghrib you. Tina tu munyo kira-kira ganyan habis hotel maghrib, ugah dah maghrib wajib kata. Payah bubuknya ni. Kecuali katelak dah menyebab kaza asa gaduh dia maghrib dah yang baru payah main maghrib dia. Tapi menyawai maghrib dah awal wajib kaza asal dia. Ana baru kaza baru semayang maghrib. Yang contoh hana sengaja itu tak mana. Hei tak tahu urut apa dia. Hana jaga aku bit. Jaga aku deh pula pang dia. Apa dah? Jaga hana tapi hana je. Yang jaganya mana-mana ada kaza dia pergi. Ya bukan dia ada pojok lampu dia, pojok roh tu baru. Dan mana katanya anak dalanya anak dosa. Pokok sebab anak pengen kata you. Kecuali kau jaga kebo. Tapi tak elok tengok dia nak sengaja aku nyan buat dia jaga hari jauh ni pengen katanya dia. Kemudian kepada ketiga pertama mengucap kedua kali ketiga memberitakan jika sampai harganya itu nisab dan tahun. Jadi na zakat tahun. Na zakat bukan tahun, mengkat tahun. Punya batal kali mempok umurnya nak kena tahun. Begitu tak temu. Jo. Nyokon na demo tahun. Zakat pada kontrol. Ada lemah kemko. Pada kakak nyanyi butuh tahun anak tahun tak? Baik. Tapi menyota menggo dalam tahun 2 kali wajib tahu. Mesti hanya 2 kali dia. Begitu 3 dah menggo nya hanya tahun ada lemah kata menggo. Tapi kategori dalam tahun na 2 menggo wajib tahu. Wajib tahu. Tapi betul salah. Lam tunnya bet tak kira Januari 10 hari Maret kanya. Yang you kira adalah Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Bulannya dalam tahun. Maksudnya yang zakat guna zakat Mekah. Zakat Mekah dengan zakat pada dengan dalam tahun dan Mekah. Haji segala-segala anggapnya nabu zakat ada dalam bulan 12 saja. Nabu zakat dalam bulan Sa'ah saja. Nabu zakat dalam bulan Raya saja. Tetap isu 15 orang dalam tahun. 12 orang masih. Di tempat ayam tu hari haji. Musuh dah haji tapi musuh puasa tapi menyamta dah haji tapi hana kalian bulan 8 bulan hana kalian tetap kalian bulan Arab ni sebab ni menyatakan kalian bulan masih tetap isi menyuhana salah lebih 25 ni 20 sah waktu 25 tahun ni tahun 25 tahun tahun jadi menyatakan bukan 25 tahun jadi hana harus dapat ke tahun kebuah mana sih? Anda tahu itu tahun dosa dengan Allah. Jadi tetap kalian bulan bulan 2 bulan Islam. Ini lagi pada mana mungkin kali yang tu dia mungkin mengkok mungkin lima muncak. Kalau dia ke pada tu mungkin nambah mah memang tu di situ tu aja. Tu aja. Yang berat tak mana? Kamu go pun dia tanya mungkin pada sini pada muncak pada takut 6. Nah, merupuk pada di muncak tu tengok. Di muncak tengok je pada. Ha? Pada muncak. Pah dah muka ke pah dah muka dia. Ada boleh. Mandung ke tu. Ni abah nak mungkin pada itu ada apa ke? Kita tuna kampung dia. Boleh pedian. Tuni bu pedian. Dia tuna kampung bu pedi tun. Bu buat kali dia. Dia bah. Chưa kan menyuat tamago pun hana tu saya boleh. Lalu dia tamago kedua tu di kedua. Ya kan? Kali kedua. Kawal dulu nak rohan tu dia kawal dulu nah. Dia pada di menguncap tu tengok. Kali menguncap dia tu. Bah hotel ke? Dia pada di menguncap bayang-bayang dia.
Ada mah. Baik sama betul. Ada kau yang Menolak banyak kamu kok pada yang pada itu minta ya boy itu pada itu ni lah. Ya, yang baik. Hidup yang apa? Ada usaha pada yang kaikat yang pasal macam tu. Kata nama ibu yang bilang dia lah. Ada tu ni. Mungkin ni bu. Mungkin ni bu lagi. Dari mana je lemu boleh. Oh, benar. Ini kan dia ke? Mana boleh boleh. Kak. Kemudian kalau dah keempat kali bunuh, keempat bunuh harta, ketiga memberi zakat, menyentuh harta itanya, menyentuh harta kebu atau kebu, menyentuh kamen atau kamen, baik sagai-sagai urung mekar gak bupai, urung melaka hanya, kan urung mekar gak bupai, urung nak kebu gak bupai, urung mupadi gak bupai, ni hanya, padi buh padi, lumah buh lumah. Urung mekat, berangkat apa ke mekat, tetap berzakat. Baik. Kadang ni kan leh banyak dua jekrongnya sama rata bagi dia kan. Dia. Jadi kaki kubur kedua. Ya, yang baru. Ini dah kena 60 dah. Yang kali yang berarti kali itu timang, 60. Tajuk pai. Nyokol. Hana berkuih rumpah nak buat tajuk pada dia limang kati. Tak 60 aja tak bagi rupai dia. Dia yang mudah-mudahan. Ini ke apa ke ini ya cok dia kedai mana lah. Dia cik anak pun. Ayo balik. Mana lah kami baknya bawa pon yang ada cok kedai lah. Ya cik kedai hana padi dah. Anak beri ya. Ni hana padi ni cik kedai cik. Anak laki pun abang yang bawa kedai kau dulu. Tiga orang kilo awak kilo. Kan padi kana. Aku kedai awak kedai. Kedai tu. Aku tak cik kedai kan. Dah ada jok apa-apa ke tu dia baru kedai tu balik. Kanya tu persoalan ni padi dah ya. Berat tak cok balik tak. Nak bayar dah. Adalah wujud tak kena dua boh. Mana? Ya cok makan ni. Ya makan ya cok. Hanya waktu kilo. Aku pakai betul nak TikTok ni tu. Jaga tu dekat. Malah baru cok dekat mana. Aku dua kali. Kau balik mana nak balik ba? Kau ni cepet. Hanya ya. Hanya benda yang kau yang terima. Itu tak ada pelarian. Padi ke me bilang. Ni hanya yang apa ni dengan. Mana je tak buka je. Kalau mana nanti banyak. Yang kerja persoalan misalnya apa? Biar cak pada bukan je, nyanyi je. Nak bukit cak pada bukan mereka cak itu. Bukan haba je. Nak dengar bang. Mana bukan haba je. Nak bukan haji dengan. Jom balik. Cak pada. Cak kilo. Itu nak pada nak ucap. Tak, okey majalah je lah. Cak bukan cak pada jawab tu. Baik. Ya, cak bukan je mah. Cak pada je. Ya cok baik. Nyokon kalau kilo rupa. Kita bukan nasi ton. Kena dekat je padu mesti. Ya, betul. 200 kilo. Cok jupang ni pak badi ke waktu balik ke badi ke. Ada apa je? Kadang menu apa genya pada nak dulu ke karwa ting. Tapi ka dia peng tu kecil lah. Limau ni. Ya, betul. Makan kai-kai semua ada. Kita apa buat ada. Ada limau nanti orang you dua you pada you. Oh ya, ya. Pulau kan kadang ni. Limau dia pulau jadi Ada bedu mu nali. Yang nak tunang kalian. Yang lupa apa dia apa? Lagi ada. Nyokam nak juk juga awak nak mai dua beli. Juk Tanya orang. juk Balik beli. tu kubur you. Jadi kubur you dah. Aku punya kai limau kai pulau kada nyokon. Dekat kilo. Dekat kilo sebab nyok kalau dah je dekat nama. Dia lagi apa itu kan? Dia tu kasi banyak. Tapi banyak nak apa dah je. Dia bang. Oh kata. Apa nak cakap tu dua bulan lagi pula. Dua beli bang. Mau mana Jadi apa biar di bank kekal dulu nak ke. Ada.
Jaga yang Dah dah. ada benda mai dah bendanya. Awak dia kan Okey dia. awak dia kayak betul bendung. Ibu bah. Padum. Nó để thầy có bác, Ibu bah pada je thầy có bác ở đấy. Bapa dia. Betul nak ke daripada mana pada kalau nak ke. Tapi punya di urut bawa cok ni je yang boleh lain cok ni ya. Kau tadi. Kau dia. Pada depan je pada ni. Pada Dia ni. punya boleh lain ke kalah tiga dia. Aja, dia mana yang bertia kacau mesti pada dia tu. Wo kena banyak bak apa. Betul mesti tapi kalau jalan baik hơi juga ni. Betul pada nak titon. Pada nak titon dia pada dekat waktu kita. Pada jalan juga jalan di dua bukti. Cak dua bukti baik pun mai tu. Waktu kita udah. Ba bade kong te na bapa ya pula ni. Kan telah pun yang telah cara lekut dah. Dia yang pun dia terima orang. Ataupun sedih je terima. Yang punya tadi apa? Dulu. Yang dulu lah. Pada ni be lah. Dia tu kat. Apa dia nak kata? Baik kau Jauh tidak dia ada. kilo bahkan tunjuk bilangan cutting. Nampak dia kan ngating apa? Dia cutting tadi. Ngating kan. Nangko. Biar kan nangko. Nangko ni nangko ni. Nangko dah Dah tahu bang. Kau dia. Dia apa? Dia orang terika. Kah dia nanti kena dia. Penting ukur baik le ba. Bayar kata. Payah. Kayak kata terika jauh tu. Ha? Kita ada buat. Ada dah. Yo ni ku dia ini ni mong berduk yang tu. Ha? Ada mong. Oh itu kamera. Itu kamera hang apa kali buka? Ada buat je. Kita ada buat itu kita. Kita mang aja berdua dia tu. Yang ada ada dah, yang ada jauh abang dia je. Dia pun Mereka tanya baju. Bel dah dah memang tu. Ada boleh, ada pakai ada keting. Keting. Dia baru buka apa? Buka lah. Yang ada dulu kan? Ini kamu nak tapi saya belum mumpang. Kilo dia bahan dulu. Kau dia wala pahanam dulu kan kadang-kadang umpang. Wala kadang umpang. Munyo lima muncah berarti munyo enam muncah berarti dia perlu umpang. Ya kan? Dia kalau dia perlu umpang itu tak perlu. Ya, dia perlu umpang. Dia lihat tu. Gila ni apa? Wante Demo. Ha? Wap demo ada. Kau kemudian nak lihat mesti dua playboy kan betul tak kan. Tapi saya juga apa? Tapi saya yang pedombohnya. Pedomboh pun tapi saya jadi. Wante dah popular apa kan? Ditulis je bom. Nanti jadi dia mai tulis you pada kilo lah kata ijo dia Rumput beli ada. Rumput beli dia bola. Yang ditulis bilang you bon ijo bon. Jadi dia waktu dia pada mau. Ini memang sedih ya. Bak bilang Ni dia mesti dia cakap berat sangat dah. Ni kan dia cakap dulu. Ni karena kita pray dia di mana. Oh. Dia betul kena di mang dia bilang ya kalau dia. Ada punya. Boleh di mang di mana-mana. Karena Dia jo pun ada. karena itu. Kan waton tu kan betul belakang you. Oh, yang ada betul tu mana ya, bilang. betul berada di sana. Ada betul video kan ada. Dia di mana? Dia kan je ku. Dia pun dia bertahu. Dah ni Oh, itanya sebenarnya kan padung kita kan mertu padung kita kasih lebih kita. Okey. Oh, makanya hidup boleh sampai dah ni. Betul. Yang betul padung kita. Bel dia nak main lukan ni. Yang tu kita cap beri dia. Anak dia ada betul mani cok you beri dia. Yang beri dia. You di Mombasa apa kampung. Yang membawa pro dia ada pun kudu ikut dia jadi. Nak cara ya kan cara. Cuma dia punya kaplau. Berarti yang lagi ada mun apa? 6 gunca, 6 ngating. Anak guru. Ini ada cuma nanti. Kalau kilo ke mana kilo apa? Oh, dia bel tapi bukan. Kilo dia kami. Kilo je tapi dah dia pada tu. Ya. Dah kilo.
Ni orang pergi ni dua belas ayat, 9 ayat depan. Pada dempuk badi terus dah kan di pei kan tu lele menang kafe pei yo pun dah nyo tak betul ni wadon tu. Kan biar dah okey lah. Ini jangan lupa dia bukan ni. Hana maka ada hanya urut turun engkau. Jip lepas kan kami engkau. Tak hari ni udah nyo umpangnya tu bergerak. Dulu kita juga tu. Betul. Telefon buanan. Ya tak tu lewat palo. Baik ni pada benda dah mahu yang kena matrak yang tu. Ya kan? Anjingnya cok jaga lagi dah cok tak ada tukar dan kita makin cok kan. Jadi mono juga kesimpulan dia lah. Mono tak terkeli pada tak timang mengkilo nya tak kilo. Mono pada nya ngompang dengan kating nya tak kating. Anak ahli tahu nya. Cuma masalah jikanya dah menu. Buat dia kilo itu nak lebih kilo pudih madu punya. Pudih nah pada dia pada titon. Cok jupeng membuat tu buat tu kita cok kita kut. Ayo jupeng guru. Nanti ni. Ya macam ni. Ya, kan bapa dalam sini peng cok tu. Mana lagi ya? Peng cok tu buat. Dia payah dulu. Bapa lain. Ini cuma parah dah. Ada yang Baik pada jupeng. Kena ilmu. Oh, ini apa? Ini hendak pun berat salah lagi orang pun. Jadi bapa dalam sini lah, bapa dalam sini. Mungkin ada. Kebuya teton ni kan. Kamu biar tu elok aja tu apa dia dipercayai ya. Buka baca tu. Kemudian dan kelima mengerjakan haji. Hukum 4 hari puasa Ramadan, 30 hari dalam setahun ya. Jadi itu betul dah puasa katanya. Dan kelima mengerjakan haji ke Baitullah bagi orang yang puasa berjalan kepadanya, dan lagi akan datang kenyataan satu bab masing-masing insya-Allah taala. Insya-Allah akan betul dalam sama-sama keban sembahyang, keban puasa, keban haji. Yang madu-madu punya puasa tak buat je haji. Punya hana puasa apa tu tu. Macam kalinya keban kena bawa tema hana terjangkau hana terkon baga. Dia hana pun dalam maknya yang kadang tele yang paling sedih di malah kalinya Indonesia hana mampu ya. Wajib sedih. Berat sedih dia. Pakai sedih lo. Malaysia itamah situ dibaik. Ya. Mula kalian bapak. Ya betul. Kita yang Indonesia gagal. Pakai nya nampu. Pakai nampulnya baik pegas anak tu pegas anak tu. Banyak salah pegas. Buku yang kan dia Indonesia kalinya ada. Ada ya wajib. Pakai nyalun hanya ini Saudara apa kira ada dia apa? Dia kewajiban Allah kali satu ohnya. Kaya itu nak protokol yang terjadi pemerintah kali satu legunya itu kita kena ada pen kali tu sekian lama tu pada pen. Tapi kita ikut berangkat tunyo yakin tak berangkat tapi tunyo lembaga dari Allah nya itu punya mati pada tengah jalan kau pampulah Allah yang kau nak pengajian betul yang Pak Madanya dia buka pos itu suruh bagi bapak tekul kanan mudah-mudahan Allah ukurnya adalah betul kembali kita betul ya dia lagi kuota ni nak sedang tu. Ada lu. Jadi Saya kan dah apa jadi cerita ke awal. Mengerti ke juga. Mula dulu itu padi ke. Putih nama. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.
ahli dan keluarga dan lain orang yang ikut yang sembah mangkun Allah yang kaya. Allah sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah ya Maulana ya Habibi naprekama wa uleti jihadun lagi tajam bemusir dabagaki. Allah sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah ya Maulana ya Habibi naprekama wa uleti di sinan napre oh ya Muhammad nabri syafaat kemudian hari. Rabbi ighfirli ya Allah wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Na ampun dosa lun ibu bapa lun wahai ya Allah, segala dosa keranyan bandua wahai ya Allah. Nesayang kemalun dan keayalun wahai ya Allah. Lahir sayang keulun Tuhan wahai ya Allah. Bagah punya itu. Itu oh begitu kurang buang.